First day di AI team. Why na tiba-tiba tengok si Harry bawa motor dengan gayanya begitu. Lepas tu tengok Una dengan Fae. Why napa siya nabawa tu? Lepas tu aku nampak lagi siapa handsome ni nasi Ihin guys. Rupanya Ihin depan-depan panjang. Tiba-tiba pula aku makan makanan si Una. Rupanya si Una masak sedap. Oh ndak menipu sampai menangis bah aku makan sedapnya. Next aku tengok lagi dorang dibagi hadiah oleh Kak Bella. Bestnya terharu. Tiba-tiba tengok Kelly sisi depan mata. First time. Lepas tu aku ajak dorang si Kanda menari supaya FYP TikTokku. Aku teman pula si Syafiq sarapan. Weh nak makan tulul sejak dia dua. Bar dia senyum depan muka aku. Weh tersusun bagi giginya. Tiba-tiba aku buat trend TikTok sama si Asla. Tumbuk pan sok kuat lah aku depan si Asla. Aku mau bagi nampak kamu drama Cina kejap ya. Sweet. Okey, sudah. Lepas tu aku bawa lagi motor si Irfan. Inilah motornya yang aku bawa tu. Lepas tu tiba-tiba lagi aku buat TikTok sama si Ira dengan si Kis supaya ada kenangan. Kenangan. Why na tiba-tiba aku nampak Lamborghini depan mata. Why na first time-nya. Why kereta Kak Bella apa ini Kang? Melur comel. Wah, tiba-tiba ada si Melur berkipas. Melur depan-depan comel. Coba senyum. Comel. Rupanya si Kanda, si Sofi, si Aisyah, si Asla ada di handphoneku. Dorang rakam senyap-senyap. Terpaksa aku simpan. Sebab orang-orang hebat pula ada dalam handphoneku. Terharulah aku. Aku tengok di office. Rupanya ada bilik karaoke. Terpaksa aku menyanyi. Kamu dengar ke suaraku? Sudahlah nanti guntur. Lepas tu tiba-tiba si Kanda kasih masuk aku dalam kontennya. Menengoklah aku sambil makan. Aku bertiktok dengan si Asla. Lepas tu aku tengok si Aisyah depan-depan menguap mukanya. Lepas tu si Rina bagi aku mini love. Aku marah lah. Kenapa kau bagi aku mini love? Aku ada Aisyah. Aku dikasih surprise oleh si Asla lagi. Dia bawakan aku bunga. Dan lepas tu aku makan lagi bubur si Aisyah. Tapi rasa bubur si Aisyah ni kan macam... Apa ya? Kenapa rasanya macam lain? Dia macam rasa... Kalau aku makan ni satu kali kan yang... tak tahu lah macam apa. Pokoknya kalau kau makan sedap. Lepas tu aku buat TikTok dengan si Asla. Sok comel. Ini konten perpisahan kami. Kalau nampak rindu lah. Sebenarnya banyak lagi kenangan aku mau kasih masuk. Cuma macam banyak betul bah. Nanti kamu follow saja aku ya. Supaya kamu nampak semua konten-kontenku. Oke lah, bye-bye. Assalamualaikum. Bobe mana? Bobe review sembarang. Hey guys.